Seorang gadis ternampak satu permainan video bernilai $8 di sebuah kedai barangan terpakai. Tanpa menyangka, ia sebenarnya antara permainan paling rare di dunia. Ceritanya bermula apabila Jennifer Thompson rasa macam pernah dengar nama permainan Stadium Event untuk Nintendo Entertainment System. Walaupun ketika itu dia cuma ada $30 sahaja, Jennifer terus membeli permainan tersebut dengan harga $8 dengan harapan tiada siapa perasan nilainya. Apabila Jennifer membawa permainan itu ke sebuah kedai permainan video, jururuang di situ terus terkejut. Bukan sahaja ia antara salinan Stadium Event yang sangat terhad, malah keadaannya hampir sempurna, masih lengkap dengan bungkusan asal. Lelaki itu terus menawarkan kira-kira $9,000, tetapi Jennifer memilih untuk menolak tawaran tersebut. Tidak lama kemudian, dia menjual permainan yang dibeli dengan harga $8 itu kepada seorang pakar doktor gigi dengan harga $25,000. Doktor itu sebenarnya memiliki koleksi lengkap hampir 700 permainan NES dan Stadium Event adalah satu-satunya yang dia tiada. Disebabkan jualan itu, Jennifer dan suaminya yang sebelum ini tinggal di trailer rosak akhirnya mampu melangsaikan pinjaman pelajaran, membeli perabot, malah meletakkan deposit untuk sebuah rumah. Komen pandangan korang.